Doktor swasta nak berarak ke Putrajaya untuk suarakan bantahan diorang. So, apa yang berlaku dekat sini? Apa sebabnya? Jom saya ulas dalam video ni. Satu dasar baru yang mana ubat ditayangkan dekat klinik dan juga hospital swasta. So, basically doktor swasta membantahlah dasar ni. Bukan sebab diorang tak setuju dengan transparansi ni. Katanya sebab dasar ni terletak di bawah Akta 723. Jadi untuk isu ni, saya nak menyelami kedua-dua pihak ni. Yang pertama, kenapa doktor tak setuju harga ubat ni diletak di bawah Akta 723? Dan yang kedua pula bagi pihak kerajaan, kenapa kerajaan nak letak juga di bawah Akta 723? Okay, first jom kita pergi dulu kepada pihak doktor swasta. Sebenarnya ada lagi satu akta yang khusus nak kawal sila sektor kesihatan ni, iaitu Akta 586. So, Akta 586 ni apa? Dia direka khas untuk kawal sila sektor kesihatan yang ada kaitan dengan lesen dan juga pematuhan standard. Sementara tu, Akta 723 ni dia lebih kepada harga barang-barang kawalan lah, macam minyak masak, gula dan sebagainya. Dan lagi satu, ada sebab kenapa harga ubat ni berbeza-beza, sebab dia bergantung kepada kuantiti, sumber dan juga sebagainya. So, kalau letak di bawah Akta 723 ni, doktor-doktor swasta akan risau sebab pendekatan ni nak menguatkuasakan dia lebih keras berbanding daripada Akta 586. Okey, second, jom kita pergi pula kepada pihak kerajaan. Kita tengok kenapa kerajaan ni dia insist nak letak ni di bawah Akta 723. Okey, first kali kita kena faham dululah Akta 723 ni apa. Dia adalah Akta Kawalan Harga dan juga Anti Pencatutan 2011. So, akta ni dia akan bagi ataupun dia adalah satu alat penguatkuasaan yang lebih keras dan cepat. So, apa yang saya nampak dekat sini kalau dimasukkan di bawah Akta 586, dia lebih perlahan sebab akta tu ditadbir oleh Kementerian Kesihatan dan dia fokus kepada aspek profesionalism, standard klinikal dan kualiti perkhidmatan. So, dia bukanlah soal isu harga semata-mata. Tambahan lagi kalau Akta 586 ni dia lebih bersifat self-regulatory lah, dengan banyak bergantung kepada etika, garis panduan profesional dan bukannya penguatkuasaan harga seperti dekat pasaran. So, saya dah bagi korang ulasan daripada kedua-dua belah pihak dan korang dah tahu kan kenapa doktor swasta tak setuju dengan Akta 723 dan kenapa pula kerajaan tetap nak letak di bawah Akta 723 ni. Tapi, sebelum saya end video ni, saya nak ulas satu lagi pasal elephant in the room, iaitu Third Party Agreement ataupun TPA, yang mana dia ni adalah satu perjanjian antara klinik swasta dan juga syarikat insurans. Dan pada saya lah TPA ni pun dia adalah satu aspek yang penting kita kena lihat tau. Sebab apa? TPA ni lah dia yang create satu pasaran harga berlapis dalam klinik swasta So, kenapa boleh jadi macam tu? Simple. Sebab TPA ni margin dia kecil tapi dia ada kuantiti.